Sufi, jom pergi perpustakaan. Aku bosan lah. Boleh juga. Lama kita tak masuk sana. Wah, sunyi betul perpustakaan ni. Memanglah tempat orang baca buku. Banyaknya buku. Nak baca yang mana satu ni? Pilih yang menarik sikit. Sufi, tengok buku ni. Nampak lama. Yelah, macam buku misteri je. Aku nak tengok isi dia. Tapi aku kena hati-hati sebab banyak habuk. Buku ni pelik lah. Kenapa? Ada apa dalam tu? Sufi, ada peta dalam buku ni. Serius? Peta sekolah kita ke? Tengok ni, ada tanda dekat stor lama. Macam tempat rahsia. Jom tengok. Jom. Aku ikut you. Jom kita pergi tengok tempat tu. Harap tak ada benda pelik. Tak sabarnya rasa. Jomlah. Inilah stor yang peta tu tunjuk. Macam lama tak buka je. Nampak usang betul kan? Aku buka pintu ni ya. Pelan-pelan. Aku rasa seram sikit. Banyak barang lama sekolah. Macam benda lama je semua ni. Mesti banyak kenangan di sini. Sufi, tengok album gambar ni. Wah, gambar cikgu lama dulu-dulu. Rupanya stor ni simpan sejarah sekolah. Bagus juga kita jumpa tempat ni. Kita boleh lihat kenangan sekolah ni. Sejarah dan kenangan sekolah sangat berharga. Kawan-kawan di rumah pun ingat tau.